6 perkara jangan sesekali beritahu orang lain, terutama yang nombor 6. Kalau anda pernah tersilap cakap dan akhirnya rugi besar, ini mungkin sebabnya. Jangan kata saya tak ingatkan, lebih baik simpan dalam hati dan jangan dedahkan kepada sesiapa. Tonton video ini sampai habis sebab ilmu ini lebih berharga daripada membaca 100 buku ataupun belajar 20 tahun. 1. Jangan dedahkan kelemahan diri. Manusia di depan kita ni nampak baik hati, tapi hati siapa yang tahu? Jangan terlalu percaya dan kongsi semua rahsia anda. Cakap perlu saja. Jangan sampai membuka ruang untuk orang lain manipulasi anda. 2. Jangan beritahu jika sesuatu yang berjaya disebabkan orang dalam. Kalau anda dapat sesuatu melalui hubungan rapat, jangan dedahkan. Ini bukan saja membahayakan orang yang tolong anda, malah boleh menjatuhkan anda sendiri. 3. Jangan ceritakan masalah keluarga pada orang luar. Tak ada siapa yang akan simpati anda, malah mungkin orang lain akan menyebarkan kisah anda dengan menggunakan ia terhadap anda. Masalah keluarga biarlah selesai diri sendiri. 4. Jangan janji bila tak pasti boleh tunaikan. Sekali anda percaya janji, anda akan hilang kepercayaan orang dan jangan hanya mau menjaga hati orang lain, akhirnya anda yang rugi. 5. Jangan bergosip tentang orang lain. Apa yang anda cakap boleh berubah bila sampai ke telinga orang lain. Elak bercakap buruk tentang sesiapa kerana akhirnya anda mungkin terkena. 6. Jangan merungut atau mengeluh tentang hidup anda. Kata-kata mempunyai kuasa. Semakin anda merungut, semakin hidup susah. Sebaliknya, kekal mindset positif sebab itulah kunci kejayaan. Kalau setuju, komen saya nak tahu lebih lagi dan saya akan tunjuk cara bijak dalam kehidupan atau bisnes. Pergi profil Jason, klik link dekat bawah atau get offer, isi maklumat anda dan Jason akan hubungi anda secepat mungkin.